Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Johazrin Junaidi, merupakan pensyarah kursus bagi reka bentuk pesertaan berpusatkan pelajar. Saya, Muhammad Amir Faris bin Syari, akan membentangkan projek kedua saya. Pernahkah kita terfikir bagaimana sebuah bilik darjah digital mampu mengubah tontonan pasif menjadi satu pengembaraan ilmu yang aktif? Hari ini saya akan membawa menerokai tajuk pembentangan saya, reka bentuk perpustakaan pembelajaran menggunakan Google Classroom. Fokus utama kita bukan sekadar tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana integrasi teknologi digital mampu meningkatkan pencapaian akademik pelajar dalam dunia pendidikan yang mencabar. Kita memerlukan ekosistem yang lebih bermakna. Memahami siapa pelajar kita adalah langkah pertama dalam mana-mana reka bentuk instruksional. Projek ini memfokuskan kepada pelajar Diploma Teknologi Kimpalan semester pertama di Kolej Vocasional Juansih. Mereka adalah golongan muda berumur antara 18 hingga 20 tahun yang mempunyai tahap kesediaan digital dengan akses kepada komputer riba dan telefon pintar. Namun, mengapa projek ini dilaksanakan? Kursus DMB 1133, proses pemotongan dalam kimpalan, memerlukan kefahaman teori yang teguh sebelum pelajar melangkah ke bengkel fizikal. Rasionalnya adalah untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih bermakna sekaligus melonjakkan motivasi dan penglibatan aktif pelajar yang sering kali terperangkap dalam pendekatan tradisional yang pasif. Saya mengaplikasikan pendekatan pembelajaran teradun ataupun blended learning, iaitu gabungan antara interaksi bersemuka dan pembelajaran dalam talian yang menyokong pendidikan fleksibel. Matlamat akhirnya adalah jelas, memastikan pelajar mampu mentafsir prinsip pemotongan, memahami perbandingan proses-proses pemotongan dan mempamerkan sikap positif terhadap keselamatan di dalam bengkel. Tanpa persekitaran yang responsif, matlamat akademik ini sukar dicapai secara optimal. Bagi memastikan pembinaan persekitaran digital ini tidak berlaku secara bersahaja, saya memilih model AD sebagai rangka kerja utama. Mengapa AD adalah kerana ia bersifat berstruktur, bersistematik dan berpusatkan pelajar yang bertindak menyelaras objektif khusus dengan aktiviti pembelajaran. Sekarang mari kita lihat 5 fasa AD yang telah dilaksanakan dalam projek ini. Fasa pertama adalah fasa analisis. Saya mengenal pasti ciri pelajar semester 1 dan merancang penyatuan fungsi Google Classroom dengan Edpuzzle dan Notebook LM ke dalam satu platform rasmi. Kedua, reka bentuk. Saya menyelaraskan objektif kursus dengan reka bentuk susun atau bahan pembelajaran bagi memaksimumkan motivasi pelajar. Yang ketiga adalah pembangunan. Di sini, alat kecergasan buatan generatif ataupun Gen AI iaitu Notebook LM digunakan untuk menjalin draft slide, infografik, video interaktif. Manakala Edpuzzle digunakan untuk membina kuis berbentuk gamifikasi dan juga berbentuk video interaktif ataupun soalan interaktif. Fasa yang seterusnya adalah pelaksanaan. Medium penyampaian berpusat sepenuhnya di Google Classroom membolehkan pelajar mengakses bahan pembelajaran tanpa kekangan ruang dan waktu. Dan akhirnya adalah fasa penilaian. Saya melakukan analisis data untuk membuat penambahbaikan berterusan bagi kitaran pembelajaran akan datang. Jadi model AD ini amat sesuai untuk reka bentuk persekitaran pembelajaran berpusatkan pelajar menggunakan Google Classroom yang telah saya laksanakan. Inilah nadi kepada projek ini. Persekitaran pembelajaran menggunakan Google Classroom. Google Classroom dipilih sebagai Learning Management System LMS utama ataupun hub
pusat bagi segala aktiviti pembelajaran. Ia adalah platform di mana pelajar mengakses nota, video interaktif, slide, penilaian formatif dan pengumuman rasmi daripada guru. Namun, keistimewaan persekitaran ini terletak pada integrasi dua teknologi tambahan iaitu Edpuzzle. Ia mengubah video pengajaran yang dahulu pasif menjadi medium interaktif yang berbentuk gamifikasi. Pelajar tidak lagi sekadar menonton tetapi mereka perlu menjawab soalan yang muncul di dalam video untuk menguji kefahaman secara langsung. Dan integrasi yang kedua adalah Notebook LM sebagai alat Gen AI. Alat ini membantu pelajar dalam pencarian maklumat yang lebih pantas daripada medium digital dan membolehkan guru membangunkan bahan PDP yang berkualiti seperti slide, nota interaktif, video interaktif, infografik bagi pembelajaran yang lebih berkesan. Okey, kandungan bahan pembelajaran disusun secara terperinci berdasarkan bab. Sebagai contoh, dalam bab 1 mengenai alat pengukuran, pelajar dibekalkan dengan infografik, slide interaktif untuk pengetahuan asas, video interaktif untuk visualisasi konsep yang lebih kompleks. Ini bagi meningkatkan dan memastikan keberkesanan serta motivasi pelajar dalam pembelajaran. Pendekatan ini memastikan bebanan kognitif dikurangkan manakala kebebasan pelajar untuk membina pengetahuan secara aktif ditingkatkan selari dengan teori konstruktivisme. Sebuah persekitaran digital yang sunyi tanpa interaksi adalah sebuah persekitaran yang gagal. Oleh yang demikian, saya menggunakan 3 strategi interaksi ini. Interaksi yang pertama adalah interaksi pelajar dengan pelajar. Ruang maklum balas dan refleksi dalam Google Classroom membolehkan pelajar berkomunikasi, berkongsi pandangan dan membina kemahiran komunikasi serta pemikiran kritis bersama rakan sekelas. Yang kedua adalah interaksi pelajar dengan kandungan. Melalui Edpuzzle dan slide interaktif, pelajar terlibat secara kognitif. Mereka meneroka bahan pembelajaran secara kendiri, menjawab soalan penilaian dan menggunakan notebook LM untuk mendapatkan maklumat tambahan. Dan interaksi yang ketiga adalah interaksi pelajar dengan guru. Komunikasi dua hala berlaku secara berterusan melalui pengumuman, panduan dan respon terus kepada tugasan pelajar. Guru dapat mengenal pasti kelemahan pelajar secara individu melalui data prestasi dan memberikan bimbingan segera. Malah, membuka ruang bagi pelajar yang segan bertanya di dalam kelas fizikal agar dapat mengukuhkan pertanyaan secara peribadi terus kepada guru. Strategi ini bukan sahaja bersifat berpusatkan pelajar tetapi turut menyokong penyertaan yang berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan. Okey, bagaimana kita tahu pelajar benar-benar faham akan isi pembelajaran? Jawapannya terletak pada penilaian formatif digital yang konsisten. Saya menyatu padukan markah daripada aktiviti bagi menguji kefahaman pelajar di Edpuzzle ke dalam rekod penilaian di dalam Google Classroom. Penilaian ini bukan sekadar memberi markah tetapi berfungsi sebagai bukti pencapaian. Dengan analisis prestasi yang tinggi, guru dapat mengenal pasti jurang pembelajaran setiap individu dengan ketepatan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika ramai pelajar gagal menjawab soalan tentang bacaan angkuk bunyi di dalam Edpuzzle, guru boleh menyediakan intervensi seawal mungkin sebelum penilaian sumatif ataupun amali bengkel dijalankan. Selain itu, penyertaan aktif pelajar di ruang refleksi turut menjadi metrik penilaian untuk melihat sikap positif terhadap kursus. LMS ini membolehkan pemantauan perkembangan dibuat secara teratur, sistematik dan cekap yang akhirnya memudahkan pengurusan guru. Okey, hadirin sekalian, sebagai penutup,
Reka bentuk pencitraan pembelajaran ini adalah satu peralihan paradigma daripada pendekatan chalk and talk kepada pedagogi moden yang responsif. Gabungan strategi Google Classroom, Edpuzzle dan Notebook LM membuktikan teknologi bukan sekadar alat tetapi penggerak kepada pengalaman pembelajaran yang bermakna. Usaha ini selari dengan dasar pendidikan digital di Malaysia yang memfokuskan kepada peningkatan kompetensi digital murid dan pendidik. Saya telah melihat bagaimana motivasi pelajar melonjak dan pemikiran kritis mereka terarah apabila diberikan kebebasan untuk membina pengetahuan secara aktif. Secara kesimpulannya adalah pencitraan yang dibina dengan teliti menggunakan model AD ini bukan sahaja memenuhi keperluan akademik pelajar TVET masa kini tetapi juga mendirikan asas yang kukuh untuk mereka menjadi pelajar sepanjang hayat dalam dunia yang semakin didorong oleh teknologi digital. Sekian sahaja daripada saya. Sebelum saya akhirinya, saya akan menunjukkan Google Classroom yang telah saya bangunkan. Okay, ini merupakan Google Classroom yang telah saya bangunkan. Okay, so bila kita klik, kita akan dapat, ni terdapatlah pengumuman yang telah saya sertakan dan juga perancangan khusus. Lepas tu pelajar akan boleh menyertai kelas melalui kelas kod yang tertera. Dan bawah ni akan muncullah notifikasi tugas-tugasan ataupun nota-nota bahan pembelajaran yang telah saya upload ke dalam Google Classroom. Okey, pada bahagian kelas kod pula, di sini saya boleh create tambah segala bahan pembelajaran. So dekat sini kita akan nampak bahan-bahan pembelajaran telah saya upload lah. Ini ada bab 1 hingga bab 4 dan juga ini adalah rujukan digital ataupun notebook LM yang telah saya bangunkan. Bila kita klik sumber rujukan, so dia akan pergi kepada notebook LM. So dekat sini pelajar juga boleh bertanyakan di bahagian ruangan chat ataupun menjana nota-nota sendiri lah berdasarkan slide ke infografik. Okay. Kemudian pada bahagian bawah ni pula untuk bab 1, saya telah sediakan dengan infografik. Lepas tu slide alat pengukuran. Lepas tu ada video interaktif. Dan juga ni adalah penilaian lah yang dibuat melalui Edpuzzle. Dan di bawah sekali adalah forum perbincangan. So pelajar boleh bertanyakan soalan jika tidak faham akan sesuatu bahagian-bahagian pembelajaran tersebut. Okay. So ini pula adalah bahagian pelajar, tetapi kat sini saya tak dapatlah nak sediakan pelajar. Kalau yang saya buat melalui email rasmi MOE, adalah pelajarnya di sini. Memandangkan ni saya buat pakai Google Classroom yang baru, so saya tak dapat nak tambah pelajar. So dan akhirnya dekat bahagian grade ni, so dekat bahagian grade ni kalau ada pelajar, kita boleh nampak lah. Contoh Edpuzzle yang pertama untuk bab pertama, Edpuzzle yang kedua, semua tu penilaian tu boleh nampak di bahagian sini. Itu sajalah daripada mengenai Google Classroom. So saya pergi balik sekarang. Okay, saya rasa sampai di sini sajalah pembentangan saya. Mari, akhir kata, marilah kita bersama-sama memperkasakan masa depan pendidikan digital yang lebih mampan dan stabil pada masa akan datang. Sekian saja daripada saya. Sekian, terima kasih.